Klaim terhadap Datuk Seri Najib ke hari ini ialah 24 bilion. Recovery setakat ini sudah mencecah 31 plus bilion ringgit. Ingat, dia minta 24. Recovery yang telah pun diperolehi ialah 31 plus bilion. Dia juga lupa bahawa aset-aset, umpamanya syarikat-syarikat yang menjana kuasa electricity yang kita ada, AEDRA, semua ni adalah aset 1MDB. Kalau kita jual, kita akan perolehi dana yang merupakan tambahan 40 bilion plus ringgit. Jadi kalau kita campur 40 campur 31, semuanya jadi 71 bilion ringgit di dalam 1MDB. Siapa yang katakan 1MDB ini bankrupt, tak ada duit? No. 71 bilion. Saya tanya dia kata ini dia tak begitu faham, tetapi dia yang buat asset recovery.